Bahagian 2. Oh, 2-3 pergi sunat. Mail, kamu sangat hebat. Mail, sampai hati kau sunat tak ajak kita orang. Mana aku tahu? Aku pergi rumah sepupu aku. Tahu-tahu aja dah kena sunat sekali. Itu pun terpaksa. Mail, betulkah kamu cerita? Kita pujuk Opa. Cakap tak payah sunat. Okey. Mail, betulkah kamu cerita? Aku saja je nak kenalkan dia orang. Sakitlah Opa. Mail kata macam kena gigit harimau. Ish, apalah kak ni? Ketawa pula. Opa tahulah. Kalau macam kena gigit harimau, dah mati dah. Betul. Pakai sabun banyak-banyak. Betul. Dah bersih. Betul-betul. Tak payah sunat. Betul-betul. Pandailah kau. Dah, makan cepat.